Selamat datang ke Mrs. Voice Podcast, platform diskusi pemakin generasi. Ruang santai untuk kita mendengar cerita, inspirasi dari warga sekolah sendiri. Saya Nur Ain Izzati binti Zaidi, hos anda pada hari ini. Macam yang kita tahu, 31 Mac 2026 berlangsungnya pengumuman keputusan SPM 2025. Bersama saya, pelajar cemerlang SPM 2025. Boleh awak perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Arman Hakim bin Muhammad Syafri. Saya merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik. Saya tinggal di Kapul Lempah, Selising, Pasir Putih, Kelantan. Ayah saya Muhammad Syafri bin Muhammad Hussein bekerja sebagai jurutera di Kota Baru, Kelantan. Manakala mak saya pula, Zahani Hakim binti Hussein, bekerja sebagai juri rumah. Adakah Arman menjangkakan pencapaian ini? Okey, baik. Sebenarnya saya tak menjangkakan pun pencapaian ini sebab saya tak pernah pun dapat straight A masa sebelum ni. Jadi saya rasa pencapaian ni mengejutkan saya. Boleh tak Arman berkongsi tentang pencapaian Arman sejak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5? Semasa menengah rendah daripada Form 1 sampai Form 3, saya ni merupakan pelajar biasa je. Tak ada glamour mana. Tapi sejak naik tingkatan 4 tu, saya sedikit pencapaian saya masa tingkatan 4 tu, pencapaian saya semakin meningkat. Bahkan pernah menjadi top student pada awal peperiksaan tingkatan 4. Pencapaian saya macam mana macam ni? Okay, pencapaian saya masa tu konsisten semasa tingkatan 4 dan semenjak pula. Dan selepas saya berada di tingkatan 5, pencapaian saya sedikit menurun dan saya tidak menjangkakan pencapaian saya akan meningkat semula. Boleh tak Arman kongsikan cara Arman belajar sehingga mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM? Okey, sebenarnya first of all, saya selalu fokus dalam kelas masa cikgu mengajar. Kerana kalau kita tak fokus, macam mana kita nak dapat ilmu yang cikgu bagi kepada kita? Kita kan nak dapat keberkatan daripada, kita kan nak dapat berkatnya ilmu daripada cikgu. Lepas tu pula, kita kena sentiasa menyiapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Walaupun sikit pun, walaupun banyak di sekolah pun, kita buat sikit-sikit. Tak siap pun tak apa. Yang penting kita dapat belajar apa yang kita tak faham. Adakah Arman ada ambil tuition di luar untuk belajar? Sebenarnya saya tak ambil langsung pun sebab saya rasa program yang dianjurkan di sekolah ni, kelas tuition, kelas tambahan petang, pagi petang malam ni dapat membantu saya untuk mengulang kaji dengan kawan-kawan. Sedikit nasihat kepada pelajar junior. Okey. Nasihat saya kepada adik-adik di luar sana yang bakal menduduki SPM khususnya Best Course 9, saya nasihatkan supaya tetap konsisten walaupun walaupun daripada awal kita ni tak yakin kita boleh, tapi kalau kita buat seumur, kita buat apa yang cikgu suruh, kita boleh kaji seumur, kita akan tetap berjaya juga. Walaupun daripada awal, daripada start level Form 4 tu, okay, kita gagal. Lepas tu kita putus asa, kita pun tetap study ngapa seumur. Walaupun kita ngapa tu tak masuk pun, tapi insya-Allah kalau kita study nak dekat SPM tu, kita akan ingat sebab kita dah buat dah sebelum ni. Sebab kita dah ngapa dah sebelum ni. Itu namanya konsisten. Lepas tu pula, yang paling penting sekali adik-adik kena tekankan ialah kita kena hablum minallah wa hablum minannas. Kita kena jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Kalau kita jaga hubungan tu, maka hidup kita akan jadi lebih mudah dan kita mudah untuk mencapai target yang kita inginkan. Terima kasih kepada Arman kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Mrs. Voice Podcast. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudi mendengar podcast kita pada hari ini. Jumpa anda di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam podcast dari kami untuk semua.